Okay guys, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ni aku nak masak daging black pepper yang diinspirasikan daripada Khairul Aming. Jadi stay tune, tengok, fokus. Jadi bye bye. Okay, jadi mula-mula kita akan campurkan sos tiram sedikit. Jadi ni sedikit sos tiram. Mungkin sedikit kicap manis. Okay, sedikit kicap manis. Sedikit lada sula. Sedikit garam. Sedikit gula. Okay, sedikit tepung gandum. Okay, dan sedikit air. Kacau guys, kacau. Ni by the way untuk kuah dia, kuah untuk black pepper tu lah. Sebelum kita masukkan tu, ni kuah black pepper tu, kita masukkan air sikit. Pastikan korang rebus dulu daging lah, daging empuk lah. First kita tumis dulu lah. Jadi saya guna butter sebab saya suka guna butter. Butter wangi sikit. Minyak biasa boleh cukup, tapi macam saya suka butter lah. Okay, first kita letak dulu bahan-bahan tumisan kita. Bawang. Ni bawang. Kita letak cili. Letak alia. Kita letak alia. Okay. Kuatkan api sikit. Okay, ni daging yang kita rebus tadi. Kita letak. Jadi aku suka daging guys, tu sebab aku tak banyak-banyak daging. Love me. Okay guys, sebab aku letak daging, suka daging ya. Lepas tu kita kacau, kasih dia wangi apa semua. Lepas tu time ni lah boleh kuatkan api sikit. Kuatkan api ni optimal guys. Kalau korang pandai jaga api tu, maksudnya macam ni kan. Kan api tu panas kan. Kita kacau bagi dia punya panas dia sekata. Kacau daging tu. Saya suka daging tebal lah. Boleh macam ni sikit. Dia dah wangi dah. Korang boleh letak air sikit. Tapi dia cair sikit lah. Cuma dia lagi okey. Boleh masuk cili merah. Okay guys, nampak guys tu cili. Wah, nampak sedap. Letak daging tu. Kita biar dalam beberapa minit. Letak air sikit. Okay. Kita tutup kan. Okay guys. Okay. Nampak? Cantik. Oh lah weh. Mamma Mia. Costa Rica. La Bamba. Chicago. Orlando. Wow. Masih tak bebe. Tengok guys. Smart guys. Sedap. Kalau aku masak nasi dengan kicap, nasi telur kicap je kan. Nasi goreng telur kicap dia boring. Hari ni aku masak special sikit daging guys. Daging black pepper. What's up bro? Sedap. Dah boleh angkat kan ni? Kan? Ni lembut dia ni. Lembut dia ni. Tekan. Okay guys, kita dah boleh letak lah. Cantik guys lauk. Wow. Mamma Mia.
Wah. Rambas Chicago Milano. Tengok apa? Wah. Sedap. Nasi pun sudah siap. Tengok nasi. Nasi dah siap. Let's go. We eating, let's go. Okay guys, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi lauk kita dah siap. Ada nasi putih. Kita ada daging black pepper dan air kosong. Jadi kenapa saya membekalkan dengan air kosong? Sebab apa? Sebab macam tagline saya, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Kerana yang manis itu saya. Okay, bye bye.